Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam IPGM, peneraju kecemerlangan pendidikan guru bertaraf dunia. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, kita dapat bersama-sama dalam sesi pembentangan ini. Sebelum saya memulakan pembentangan ini, izinkan saya membuka bicara dengan serangkap pantun. Pergi ke pekan membeli selasih, singgah sebentar membeli bunga. Ilmu disampaikan penuh kasih, guru dihormati sepanjang masa. Pada hari ini, saya Wan Muhammad Khairish bin Wan Azhar dari kelas Bahasa Melayu E PPI SMP akan membentangkan satu analisis dan 6 kritikan terhadap sebuah karya sastra yang syarat dengan nilai kehidupan dan pemikiran masyarakat Melayu, iaitu novel Hatimu Aisyah karya Zurina Hassan. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada pesyarah yang tercinta, iaitu Cik Nuraini binti Abdul Latif atas bimbingan, tunjuk ajar dan ilmu yang telah dicurahkan sepanjang sesi pembelajaran. Tanpa bimbingan dan panduan daripada beliau, sudah tentu sukar untuk saya memahami dengan lebih mendalam tentang konsep kritikan sastra serta cara mengaplikasikannya dalam menganalisis sesebuah karya. Selain itu, ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung membantu saya dalam menyiapkan pembentangan ini. Sebelum kita meneliti dengan lebih mendalam tentang novel Hatimu Aisyah, wajar untuk kita mengenali terlebih dahulu siapakah penulis yang menghasilkan karya ini, iaitu Zurina Hassan, merupakan seorang tokoh sastra yang sangat terkenal di Malaysia. Beliau dilahirkan pada tahun 1949 dan dikenali sebagai seorang penulis yang aktif menghasilkan karya seperti puisi, cerpen dan novel. Keistimewaan karya beliau terletak pada gaya penulisan yang puitis, halus dan syarat dengan nilai budaya Melayu. Hal ini kerana beliau pada asalnya lebih dikenali sebagai seorang penyair sebelum menghasilkan karya dalam bentuk prosa seperti novel. Kehebatan beliau dalam bidang kesusastraan telah melayakkan beliau menerima pelbagai pengiktirafan dan anugerah, termasuklah dianugerahkan gelaran Sastrawan Negara, iaitu anugerah tertinggi dalam dunia kesusastraan di Malaysia. Anugerah ini diberikan kepada tokoh yang memberikan sumbangan besar dalam memartabatkan bahasa dan kesusastraan Melayu. Melalui karya-karya beliau, Zurina Hassan sering mengangkat tema kehidupan masyarakat Melayu, terutamanya berkaitan dengan nilai budaya, kehidupan wanita, hubungan kekeluargaan serta perhubungan perubahan yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu karya beliau yang menarik untuk dikaji iaitu novel Hatimu Aisyah. Novel ini mengisahkan kehidupan seorang wanita Melayu yang bernama Aisyah yang dibesarkan dalam persekitaran masyarakat yang sangat kuat berpegang kepada adat dan tradisi. Sejak kecil lagi, Aisyah dididik dengan nilai-nilai tradisional seperti menghormati orang tua, menjaga maruah keluarga serta mematuhi norma masyarakat. Nilai-nilai ini menjadi pegangan utama dalam kehidupannya sehingga beliau dewasa dan membina keluarga sendiri. Namun begitu, apabila Aisyah mempunyai anak-anak yang membesar dalam zaman yang berbeza, beliau mula menghadapi atau berhadapan dengan cabaran yang baru, iaitu generasi muda mempunyai cara berfikir yang lebih terbuka dan tidak lagi melihat adat tradisional sebagai sesuatu yang perlu dipatuhi sepenuhnya. Keadaan ini akhirnya menimbulkan konflik antara generasi lama dengan generasi baru. Aisyah berada dalam dilema kerana beliau perlu memilih sama ada untuk terus mempertahankan nilai tradisional yang dipegang sejak beliau kecil atau menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang berlaku di sekelilingnya. Melalui kisah kehidupan Aisyah ini, pengarang berjaya menggambarkan realiti kehidupan masyarakat
yang sedang mengalami perubahan sosial dan budaya. Novel ini bukan sekadar sebuah cerita tentang kehidupan seorang wanita, tetapi juga merupakan gambaran tentang pergolakan emosi, konflik keluarga dan perubahan nilai dalam masyarakat Melayu. Selain itu, karya ini juga memperlihatkan bagaimana seseorang individu berhadapan dengan cabaran dalam mengekalkan identiti budaya sambil menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Melalui analisis ini, kita akan dapat melihat dengan lebih jelas mesej yang disampaikan oleh pengarang serta memahami bagaimana karya sastra mampu mencerminkan realiti kehidupan masyarakat. Seterusnya, saya akan menerangkan sinopsis novel Hatimu Aisyah karya Zurina Hassan. Novel ini mengisahkan kehidupan seorang wanita bernama Aisyah yang dibesarkan dalam suasana masyarakat Melayu tradisional yang sangat menitik beratkan adat resam, maruah keluarga serta kepatuhan kepada ibu bapa dan orang yang lebih tua. Sejak kecil lagi, Aisyah telah dididik dengan nilai-nilai murni yang menjadi asas kepada pembentukan jati dirinya. Dalam kehidupan seharian, beliau diajar supaya sentiasa bersikap sopan, menjaga tutur kata serta menghormati orang yang lebih tua. Selain itu, Aisyah juga dididik supaya menjaga nama baik keluarga kerana masyarakat Melayu tradisional, maruah keluarga merupakan sesuatu yang sangat penting. Nilai-nilai ini bukan sekadar diajar secara lisan, tetapi turut diterapkan melalui cara hidup dan pengalaman yang dilalui oleh Aisyah sejak kecil. Oleh sebab itu, Aisyah membesar sebagai seorang wanita yang sangat menghormati adat serta memegang teguh nilai tradisional yang diwarisi daripada generasi terdahulu. Apabila Aisyah meningkat dewasa, beliau akhirnya membina kehidupan sendiri dan berkeluarga. Sebagai seorang ibu, Aisyah berusaha untuk mendidik anak-anaknya dengan nilai yang sama seperti yang telah diajarkan kepadanya dahulu. Beliau berharap agar anak-anaknya juga dapat membesar sebagai individu yang berakhlak mulia, menghormati orang tua serta tidak pernah melupakan adat dan budaya masyarakat Melayu. Namun begitu, kehidupan tidak sentiasa berjalan seperti yang diharapkan. Perubahan zaman yang membawa bersama perubahan dalam cara berfikir dan cara hidup masyarakat. Anak-anak Aisyah membesar dalam persekitaran yang sangat jauh berbeza berbanding zaman yang pernah dilalui oleh Aisyah sendiri. Generasi muda lebih terdedah kepada pendidikan yang lebih moden, perkembangan teknologi serta pengaruh budaya luar yang membentuk cara mereka berfikir yang lebih terbuka dan bebas. Oleh sebab itu, anak-anak Aisyah tidak lagi melihat adat tradisional sebagai sesuatu yang perlu dipatuhi sepenuhnya. Bagi mereka, kehidupan perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tidak semestinya semua adat lama masih relevan dalam kehidupan masa kini. Perbezaan pandangan ini akhirnya menimbulkan konflik antara Aisyah dan anak-anaknya. Aisyah sering berasa bimbang apabila melihat perubahan dalam cara berfikir anak-anaknya. Beliau khawatir bahawa jika nilai tradisional tidak lagi dihargai, maka identiti budaya masyarakat Melayu makin lama semakin terhakis. Dalam masa yang sama, anak-anak Aisyah pula merasakan bahawa mereka ni mempunyai hak untuk membuat pilihan sendiri dalam kehidupan mereka, di mana mereka berpendapat bahawa setiap generasi mempunyai cara berfikir yang berbeza dan tidak semua nilai tradisional perlu dipatuhi tanpa dipersoalkan. Situasi ini menyebabkan Aisyah berada dalam keadaan dilema. Di satu pihak, beliau ingin mempertahankan nilai tradisional yang telah menjadi pegangan hidupnya sejak kecil. Namun di pihak yang lain, beliau juga menyedari bahawa anak-anaknya hidup dalam dunia yang berbeza daripada zaman yang dahulu. Konflik ini bukan sahaja menimbulkan ketegangan dalam hubungan antara Aisyah
dan anak-anaknya, malah turut memberi kesan kepada emosi dan perasaan Aisyah sebagai seorang ibu. Beliau sering berasa sedih, bimbang dan keliru kerana tidak pasti sama ada cara didikannya masih sesuai dengan kehidupan zaman yang semakin lama semakin moden ini. Walaupun menghadapi pelbagai cabaran dan konflik dalam keluarga, Aisyah tetap berusaha untuk mengekalkan keharmonian dalam rumah tangganya. Beliau cuba untuk memahami perasaan anak-anaknya, walaupun kadang-kala pandangan mereka berbeza daripada nilai yang dipegang olehnya. Melalui perjalanan hidup Aisyah ini, pembaca seperti saya atau pembaca yang lain dapat melihat bagaimana seorang ibu berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku dalam kehidupan keluarganya. Novel ini menggambarkan dengan jelas konflik emosi yang dialami oleh Aisyah apabila berhadapan dengan realiti bahawa setiap generasi mempunyai cara mereka berfikir yang berbeza. Seiring dengan perkembangan cerita, Aisyah akhirnya mula menyedari bahawa perubahan zaman adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Setiap generasi bagi saya mempunyai pengalaman dan cabaran yang berbeza, dan oleh sebab itu mereka juga mempunyai cara berfikir yang berbeza. Kesedaran ini membantu Aisyah untuk melihat keadaan dengan lebih terbuka. Walaupun beliau masih menghargai nilai-nilai tradisional yang menjadi sebahagian daripada identiti dirinya, beliau juga mula memahami bahawa anak-anaknya perlu diberikan ruang untuk membuat pilihan sendiri dalam kehidupan mereka. Melalui pengalaman yang dilalui oleh Aisyah, novel ini menyampaikan mesej bahawa hubungan kekeluargaan memerlukan toleransi, persefahaman dan kasih sayang antara setiap ahli keluarga. Walaupun terdapat perbezaan pandangan antara generasi, hubungan kekeluargaan masih boleh dipelihara sekiranya setiap pihak bersedia untuk saling memahami. Baiklah, sekarang saya akan masuk ke bahagian kritikan sastra terhadap novel ini. Kritikan yang pertama iaitu kritikan pendekatan, merujuk kepada cara pengkritik melihat sesebuah karya sastra melalui sudut tertentu, sama ada dari segi sosial, budaya, psikologi atau moral. Ia membantu kita memahami cara pengarang menyampaikan mesej melalui watak, plot, tema dan latar dalam karya sastra. Dalam novel Hatimu Aisyah, pendekatan yang paling jelas digunakan ialah pendekatan sosial dan budaya. Pengarang Zurida Hassan berjaya memaparkan kehidupan masyarakat Melayu tradisional yang sangat menekankan kepentingan adat resam, maruah keluarga, kepatuhan kepada ibu bapa dan hormat menghormati dalam hubungan kekeluargaan. Watak utama dalam novel tersebut iaitu Aisyah melambangkan generasi lama yang dibesarkan dengan nilai-nilai tradisional ini. Nilai-nilai seperti kesopanan, tanggungjawab terhadap keluarga dan menjaga nama baik keluarga membentuk cara Aisyah berfikir, bertindak dan membuat keputusan sepanjang hidupnya. Pengarang menekankan bahawa nilai-nilai ini bukan sekadar adat yang perlu dipatuhi, tetapi juga asas kepada pembentukan jati diri seorang wanita Melayu yang berakhlak mulia. Sebagai contoh dalam situasi novel tersebut, apabila anak-anak Aisyah membesar, mereka menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan moden. Misalnya, anak sulungnya ingin melanjutkan pelajaran dan bekerja di bandar. Walaupun Aisyah berasa risau kerana mereka akan meninggalkan kehidupan yang berpegang kepada nilai-nilai tradisional, dalam situasi lain, anak bongsu Aisyah mempertikaikan beberapa adat seperti pemakaian tertentu atau cara menjalankan kenduri keluarga. Bagi Aisyah, ini adalah sesuatu yang menyalahi adat dan nilai yang telah diwarisi turun-temurun. Namun bagi anak-anaknya, ia adalah cara untuk menyesuaikan diri dengan dunia moden. Kekeliruan dan dilema yang dialami Aisyah menunjukkan bahawa pengarang menggunakan pendekatan sosial
untuk menekankan konflik antara generasi lama dan generasi baru. Konflik ini bukan sahaja wujud pada tahap peribadi dalam keluarga Aisyah, tetapi menggambarkan perubahan sosial yang berlaku dalam masyarakat Melayu secara keseluruhan. Selain itu, pengarang turut menggunakan pendekatan budaya untuk menonjolkan nilai-nilai yang semakin terhakis akibat kemodenan. Sebagai contoh, Aisyah sering menasihati anak-anaknya tentang kepentingan menghormati atau kepentingan hormat kepada orang tua, mengekalkan adab perkahwinan dan menjaga keharmonian rumah tangga. Namun, anak-anak Aisyah mula menilai semula kepentingan adat tersebut dalam konteks kehidupan moden mereka. Melalui pertembungan ini, pembaca dapat melihat bagaimana pengarang ingin menyampaikan mesej bahawa budaya dan nilai tradisional harus disesuaikan dengan perkembangan semasa, bukan diabaikan sepenuhnya. Tambahan pula, pengarang menggunakan pendekatan sosial dan budaya ini untuk menekankan kepentingan jati diri dalam masyarakat. Aisyah sebagai simbol wanita Melayu tradisional menunjukkan bahawa walaupun seseorang individu menghadapi cabaran dalam menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, nilai dan prinsip yang baik tetap perlu dipertahankan. Penggunaan pendekatan ini juga membolehkan pembaca merasai konflik emosi watak. Aisyah berasa sedih, berasa kecewa, tetapi beliau berusaha memahami anak-anaknya. Emosi ini digambarkan dengan begitu mendalam oleh pengarang sehingga pembaca dapat memahami serta dilema yang dialami oleh wanita yang mahu mengekalkan nilai tradisional tetapi ingin memberi ruang kepada anak-anaknya berkembang mengikut cara mereka berfikir. Melalui pendekatan ini, pengarang sendiri dapat menyampaikan satu mesej penting, iaitu perubahan sosial adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan, namun nilai budaya dan tradisi yang baik perlu dijadikan panduan dalam menilai kehidupan moden. Pembaca seperti saya dapat melihat bahawa pengarang bukan sekadar menceritakan kisah peribadi Aisyah tetapi juga menyorot realiti masyarakat Melayu yang sedang mengalami peralihan nilai dari tradisional ke moden. Oleh itu, melalui kritikan pendekatan, kita dapat memahami bagaimana novel Hatimu Aisyah menggunakan watak, plot dan konflik keluarga untuk menonjolkan kebijaksanaan pengarang dalam menyampaikan mesej sosial dan budaya. Pendekatan ini bukan sahaja menjadikan cerita lebih dekat dengan pembaca, tetapi dapat menimbulkan refleksi tentang kepentingan menyeimbangkan nilai tradisional dengan pemikiran moden dalam kehidupan seharian. Seterusnya, kritikan penganalisisan. Kritikan penganalisisan menumpukan kepada analisis terhadap unsur-unsur penting dalam karya seperti watak, tema, konflik dan mesej yang ingin disampaikan dalam novel ini. Watak Aisyah dianalisis sebagai simbol wanita Melayu yang menghadapi konflik antara mempertahankan nilai tradisional dengan menerima perubahan zaman. Konflik utama dalam novel ini ialah konflik antara generasi lama dan generasi muda. Aisyah mewakili generasi yang sangat menghormati adat, manakala anak-anaknya mewakili generasi yang lebih terbuka kepada perubahan. Mari kita ambil contoh apabila anak-anak Aisyah mempunyai pandangan yang berbeza tentang kehidupan dan masa depan mereka. Aisyah berasa bimbang kerana perubahan tersebut seolah-olah bertentangan dengan nilai yang diajarkan sejak kecil. Analisis ini menunjukkan bahawa novel ini bukan sahaja menceritakan kisah keluarga, tetapi juga menggambarkan perubahan pemikiran masyarakat. Seterusnya, kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan merupakan kritikan yang memuji kelebihan karya.
Novel ini wajar dipuji kerana berjaya mengangkat isu kehidupan wanita dengan cara yang sangat realistik dan menyentuh perasaan pembaca. Watak Aisyah digambarkan sebagai seorang wanita yang kuat, sabar dan penyayang walaupun beliau menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan dalam kehidupan. Aisyah tetap berusaha menjaga keharmonian keluarganya. Sikap ini menunjukkan kekuatan watak Aisyah sebagai seorang ibu yang sanggup berkorban demi kebahagiaan anak-anaknya. Selain itu, novel ini juga berjaya menonjolkan nilai budaya masyarakat Melayu seperti hormat kepada orang tua, kasih sayang dalam keluarga dan kepentingan menjaga hubungan kekeluargaan. Seterusnya, kritikan penilaian. Kritikan penilaian merupakan satu bentuk analisis yang menilai kekuatan dan kelemahan sesebuah karya sastera. Ia membolehkan kita memahami sejauh mana pengarang berjaya menyampaikan mesej, membangunkan watak, menggunakan bahasa dan membentuk jalan cerita agar sesebuah karya itu memberi impak kepada pembaca. Dalam novel Hatimu Aisyah, salah satu kekuatan yang paling menonjol ialah kemampuan pengarang menggambarkan emosi watak dengan sangat mendalam. Melalui watak Aisyah, pembaca dapat merasai konflik dalaman yang dialami oleh seorang wanita yang berhadapan dengan perubahan dalam kehidupan keluarganya. Aisyah bukan sahaja digambarkan sebagai seorang ibu yang penyayang, tetapi beliau juga merupakan seorang individu yang mempunyai dilema, kebimbangan dan kesedihan apabila melihat anak-anaknya tidak lagi menerima nilai-nilai tradisional yang dipegangnya. Sebagai contoh situasi dalam novel tersebut, apabila anak-anak Aisyah menunjukkan minat terhadap kehidupan moden seperti keinginan melanjutkan pelajaran ke bandar atau mempertikaikan beberapa adat tradisional, Aisyah berasa gusar dan sedih. Beliau merasakan bahawa nilai dan tradisi yang diwarisi turun-temurun semakin lama semakin dilupakan. Dalam situasi ini, pengarang berjaya menunjukkan perasaan bersalah, kebimbingan dan kekeliruan Aisyah dengan begitu halus sehingga pembaca seperti saya turut sama berasa simpati terhadap watak tersebut. Selain itu, gaya bahasa novel ini juga merupakan satu kekuatan yang sangat besar. Sebagai seorang penyair terkenal, Zurina Hassan menggunakan bahasa yang sangat indah, puitis dan penuh dengan nilai-nilai estetika. Pilihan kata-kata, perbandingan dan ungkapan yang digunakan dalam dialog serta naratif mampu memberikan kehalusan rasa dan kedalaman emosi kepada pembaca. Misalnya, pengarang sering menggunakan ungkapan yang lembut untuk menggambarkan perasaan Aisyah, seperti rasa sedihnya, rasa bangga terhadap anak-anak atau rasa gusarnya terhadap perubahan nilai dalam keluarga. Gaya bahasa yang puitis ini menjadikan pembacaan novel lebih menarik, mendalam dan memberi impak emosional kepada pembaca. Ia juga menunjukkan kemahiran pengarang dalam menggabungkan unsur sastra dan naratif dengan cara yang harmoni sehingga novel ini bukan sekadar kisah kehidupan sahaja tetapi merupakan karya yang mempunyai nilai seni yang tinggi. Namun begitu, terdapat juga kelemahan yang boleh diperhatikan dalam penilaian karya ini. Salah satu kelemahannya ialah jalan cerita yang berkembang secara perlahan. Novel ini lebih menekankan perkembangan emosi watak daripada peristiwa yang dramatik atau konflik luaran yang sengit. Bagi sesetengah pembaca seperti saya, hal ini mungkin membuatkan cerita terasa kurang pantas atau kurang mendebarkan jika dibandingkan dengan novel-novel yang lain yang lebih berorientasikan aksi atau konflik fizikal. Walaupun begitu, kelemahan ini sebenarnya adalah sebahagian daripada keistimewaan novel ini. Fokus terhadap emosi dan psikologi watak membolehkan pembaca lebih memahami perasaan
pemikiran dan dilema watak Aisyah secara lebih mendalam. Ia menjadikan pembaca bukan sekadar membaca cerita, tetapi turut merasai perjalanan emosi watak. Pembaca dapat menjiwai pengalaman Aisyah sebagai seorang ibu, seorang wanita tradisional dan sebagai individu yang perlu menyesuaikan dirinya dengan perubahan zaman. Tambahan pula, novel ini berjaya menyampaikan mesej moral dan sosial secara halus. Walaupun jalan ceritanya tidak pantas, pembaca masih dapat menangkap nilai-nilai seperti kepentingan menghargai budaya, memahami perbezaan generasi dan menjaga keharmonian keluarga. Semua ini disampaikan melalui naratif yang terang tetapi mendalam, menunjukkan bahawa kelembutan dalam penulisan tidak mengurangkan sedikit pun keberkesanan mesej. Melalui kritikan penilaian ini, kita sendiri dapat menghargai kebijaksanaan pengarang dalam membentuk watak dan naratif serta memahami bahawa dalam sesebuah karya sastra, fokus terhadap emosi dan nilai budaya juga mampu menghasilkan impak yang sangat mendalam kepada pembaca. Selain itu, kritikan teguran. Kritikan teguran bertujuan untuk menegur kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam karya atau masyarakat yang digambarkan dalam karya tersebut. Dalam novel ini, pengarang secara halus menegur masyarakat yang terlalu bergantung kepada adat sehingga menyukarkan individu untuk membuat keputusan sendiri. Contohnya dalam novel tersebut, tekanan yang dialami oleh Aisyah menunjukkan bahawa terlalu menitik beratkan pandangan masyarakat yang boleh menyebabkan seseorang individu berasa tertekan dan serba salah dalam membuat pilihan. Melalui teguran ini, pengarang mengingatkan masyarakat supaya tidak terlalu terikat dengan adat sehingga mengabaikan kebahagiaan seseorang atau individu. Kritikan yang terakhir ialah kritikan saranan. Kritikan saranan adalah satu bentuk kritikan yang bertujuan memberikan cadangan, pandangan atau penyelesaian terhadap isu atau konflik yang ditonjolkan dalam sesebuah karya sastra. Dalam konteks novel Hatimu Aisyah, kritikan saranan membantu kita memahami apa yang pengarang ingin sarankan kepada masyarakat melalui kisah hidup watak Aisyah dan keluarganya. Dalam novel ini, pengarang iaitu Zurina Hassan secara halus menyampaikan bahawa masyarakat perlulah mencari keseimbangan antara mempertahankan nilai tradisional dan menerima perubahan zaman. Novel ini menunjukkan bahawa nilai budaya dan adat yang diwarisi turun-temurun adalah penting. Tetapi pada masa yang sama, kita tidak boleh menafikan realiti perubahan sosial dan perkembangan generasi muda. Mari kita ambil contoh situasi dalam novel Hatimu Aisyah. Aisyah sebagai ibu yang cuba menanamkan nilai tradisional kepada anak-anaknya seperti menghormati orang tua, menjaga adat keluarga dan mematuhi norma masyarakat. Namun, anak-anaknya yang hidup dalam dunia yang serba moden mempunyai cara berfikir yang berbeza. Mereka ingin menyesuaikan diri dengan zaman moden termasuk dalam aspek pendidikan, kerjaya dan cara berinteraksi dengan masyarakat. Dalam situasi ini, pengarang menunjukkan bahawa konflik antara generasi lama dan generasi muda adalah sesuatu yang semula jadi, tetapi ia perlu diuruskan dengan baik agar hubungan kekeluargaan akan tetap menjadi harmoni. Saranan yang dapat diambil daripada novel ini ialah setiap generasi perlu bersedia untuk saling memahami dan saling menghormati pandangan masing-masing. Generasi lama perlulah memberi ruang kepada generasi muda untuk membuat keputusan sendiri. Manakala generasi muda pula harus menghargai atau menghormati nilai-nilai tradisional yang menjadi asas identiti budaya mereka. Dengan cara ini, konflik dapat diminimalkan dan keluarga dapat hidup dalam suasana yang lebih harmoni.
Selain itu, pengarang juga menyarankan bahawa pendidikan dan komunikasi antara ibu bapa dan anak-anak adalah kunci kepada pemahaman yang lebih baik. Aisyah, misalnya, walaupun berasa agak gusar apabila melihat anak-anaknya mempertikaikan adat, beliau tetap cuba berbincang dengan mereka secara terbuka dan mendengar pandangan mereka. Ini sekaligus menunjukkan bahawa sikap toleransi dan kesediaan untuk berdialog adalah penting dalam mengekalkan keharmonian hubungan kekeluargaan. Secara keseluruhannya, novel Hatimu Aisyah karya Zurina Hassan merupakan karya yang syarat dengan nilai budaya, konflik emosi dan pemikiran tentang perubahan masyarakat. Melalui watak Aisyah, pengarang berjaya menggambarkan cabaran yang dihadapi oleh seorang wanita dalam menghadapi perubahan zaman serta usaha untuk mengekalkan keharmonian kekeluargaan. Bagi saya novel ini memberikan kesedaran bahawa perubahan dalam masyarakat tidak dapat dielakkan, namun nilai-nilai murni seperti kasih sayang, menghormati antara satu sama lain dan tanggungjawab terhadap diri sendiri dan orang lain tetap perlu dipelihara dalam kehidupan seharian. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.